Hai, saya di sini. Okey, sekarang ni saya berada di lapangan terbang antarabangsa Dong Muang di Kota Bangkok. Saya naik pesawat Thai Lion Air daripada lapangan terbang antarabangsa Hat Yai. Kerana besok saya akan berjumpa dengan penyelia PhD saya di universiti beliau untuk berbincang sedikit mengenai persediaan saya untuk menghadapi saya punya Viva PhD saya pada 24 bulan 2 ini di Kuala Lumpur. Jadi saya pun dah turun, tak bawa lagi siapa, cuma nak jalan keluar ke terminal. Sambil saya nak berjalan ni, saya nak bersembang sikitlah mengenai isu kuil Hindu haram. Tapi sekarang ni kuil haram itu telah diberi nama kuil tidak saf tarah lah. Ini seperti mana yang diperkatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya pun kesian juga kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana beliau sekarang ni diasak dari berbagai-bagai sudut. Isu kuil Hindu, isu babi dan beberapa isu lagi yang sepatutnya isu ini telah diselesaikan semasa pemerintahan kerajaan yang dulu, kerajaan BN, kerajaan PN 33 bulan. Tetapi isu ini tidak selesai dan malah dihempap di atas kepala beliau. Jadi pada hari Jumaat yang lepas, isu ini menjadi panas apabila ada satu perhimpunan Garoh yang mana perhimpunan itu adalah himpunan untuk membantah kuil-kuil haram ini. Tapi yang menjadi panas kerana himpunan ini dilakukan semasa kedatangan PM Modi, PM India. Jadi mungkin disebabkan itu Datuk Seri Anwar Ibrahim begitu marah sekali semasa di convention keadilan Selangor dengan mengatakan sekiranya perkara ini diteruskan, mereka akan ditangkap dan akan dihumban ke dalam penjara. Okey. Begitu orang kata apa? Begitu tegas sekali lah mengenai isu demonstrasi kuil-kuil haram ini. Jadi tadi semasa di Kota Hat Yai, saya adalah mengambil kesempatan melihat TikTok dan juga media era baru untuk membaca mengenai isu kuil haram yang sekarang ini dikenali sebagai kuil yang tidak saf tarah. Kuil yang tidak saf taraf. Okey. Itu dikatakan oleh Datuk Seri Ibrahim. Bagi KPKT mereka mengatakan kuil yang tidak ada permit. Cai betul. Sekarang ni ialah kita berada di zaman madani. Apabila kita menyebut kuil-kuil haram ini, maknanya ia sikit sebanyak mengguris perasaan sahabat-sahabat India kita. Tapi bagi saya haram tetap haram. Benda yang duduk di tanah orang itu daripada dulu lagi, sesiapa yang menduduki tanah orang tanpa kebenaran, dia dipanggil penceroboh dan juga menduduki secara haram. Okey. Tapi apapun, bagi saya tidak ada masalah. Walaupun dinamakan sebagai kuil tidak saf taraf ataupun kuil yang tidak mendapat permit. Saya nak pergi toris tak boleh, dia duduk tunggu saya. Sebab saya pakai troli, jadi saya nak kena habis saya punya bercakap saya. Jadi apabila saya melihat isu ini berlarutan sebenarnya dah lama, tetapi tidak dinoktahkan. Jadi hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi peringatan yang tegas dan ingin menoktahkan isu kuil-kuil yang tidak sah taraf ini supaya mereka diambil tindakan. Di mana Datuk Seri Anwar Ibrahim telah memberi kebenaran kepada PBT. Itu dia. Bagi saya inilah yang sepatutnya dilakukan. Mungkin pada satu ketika, PBT dia nak membenteras kuil-kuil yang tidak ada permit ini. Tetapi mereka merasakan takut dengan desakan-desakan ahli-ahli politik
yang bagi saya mungkin mereka takut tuan-tuan kalau dilakukan perubahan ini akan mencetuskan ketegangan di antara kaum. Kita pernah tengok satu kuil di mana? Di Puchong kalau tak salah saya, yang melibatkan seorang anggota bomba yang sekarang ini kalau diungkit kembali akan menjadi isu yang panas. Tetapi tak apalah, benda pun dah berlaku dan kerajaan akan menyelesaikan isu itu. Jadi berbalik kepada isu PBT yang sekarang ini diberi mandat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membenteras kuil-kuil yang tidak sah taraf ini ataupun kuil yang tidak mendapat permit. Sekiranya mereka melakukan kesalahan, maka kuil-kuil ini harus diroboh ataupun dipindahkan. Jadi tanggungjawab sekarang ini agak besar bagi yang di-Pertua Majlis. Begitu juga dengan Datuk Bandar, kerana mereka lah orang yang akan diberi mandat untuk berunding untuk menyelesaikan perkara ini supaya tidak berlalutan. Jadi saya merasakan inilah yang terbaik yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerana sebelum ini semua nak kena tunggu dia. Semua nak dihempap di atas kepala beliau untuk beliau memperjelaskan atau beliau melakukan sesuatu. Jadi saya juga melihat tuan-tuan dalam isu kuil tidak sah taraf ini atau tidak mendapat permit ini, saya melihat di mana UMNO. Di mana UMNO? Ini masalah dia. Kenapa UMNO langsung tidak memainkan peranan dalam isu ini? Malah MIC sendiri pun tidak terlalu, mereka pun dah tak ada kerusi di parlimen. Nak tolong, nak buat apa lagi kan? Biasalah tuan-tuan. Orang politik ni kalau mereka nak tolong, mereka kena ada something yang mereka akan dapat. Okey. Jadi UMNO, BN, sekarang ni mereka ialah salah satu gabungan di dalam kerajaan Madani. Mereka mengambil pendekatan berhati-hatilah. Bagi mereka tak payahlah kita duk kacau isu kuil-kuil yang tidak sah taraf ini, yang tidak mendapat permit. Kerana apa? Daripada kita boleh tidur lena tiap-tiap malam, kita akan menjadi payah nak tidur kerana diasak oleh orang ramai, diasak oleh netizen, diasak oleh rakyat Malaysia yang di sebelah sini yang mengatakan tidak ada masalah untuk kita beribadat, tapi dengan syarat kuil-kuil itu dibina di tempat yang sah, di tanah yang sah. Okey. Daripada sudut di sebelah sana pula kaum India yang mendirikan kuil itu, mereka juga ada asasnya mereka sendiri, tetapi perkara ini harus dinoktahkan. Saya setuju juga dengan sahabat saya Faizal Rahman, dia mengatakan kedaulatan undang-undang harus ditegakkan. Okey, kalau kita nak buat kuil, kita nak buat rumah ibadat, pastikan kita mendapat kebenaran, kita mendapat tanah yang sah, kita mendapat tempat yang sesuai dan mendapat permit seperti mana yang diperkatakan oleh KPKT. Sekarang ini tuan-tuan, saya rasa Datuk Seri Anwar Ibrahim ni pun cerdik juga. Ada asap PKR saja, sekarang ni kita tai chi kepada Ngah Komeng. Kerana PBT diletakkan di bawah Ngah Komeng. Cai.